Kalau benda yang kecil tu you tak boleh jalankan tu, macam mana dengan integrity you kepada company? Dengan Tuhan you tak takut. You takut dengan saya sebagai manusia, sebagai seorang bos. So this is what I selalu terapkan lah. Sama macam saya dengan my office punya staff lah kan. Cara saya nak tengok mereka tu okay or not sebelum saya confirm dengan dia, especially yang yang Muslim, is such very easy. I pergi outstation, lepas tu I tidur. Bila subuh, I just macam tengoklah mereka jalankan tanggungjawab mereka pada Tuhan tak. Kalau mereka tak jalankan tanggungjawab yang saya rasa senang je kan, bangun, yelah bangun, lepas tu solat je, dan you boleh tidur balik. Kalau benda yang kecil tu you tak boleh jalankan tu, macam mana dengan integrity you kepada company? Dengan Tuhan you tak takut. You takut dengan saya sebagai manusia, sebagai seorang bos. Itu prinsip dia lah. Sama juga benda tu saya terapkan kepada anak-anak saya lah. Ya. Yeah.